Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan jemaah yang mendengar video ini, InsyaAllah video kali ini pula saya akan menerangkan berkenaan dengan perjalanan ataupun pergerakan semasa jemaah haji berada di Mina bermula 10 Zulhijjah. Baik, video sebelum ini saya telah terangkan bagaimana jemaah akan bermabit di Muzdalifah, dan selepas melepasi separuh malam pada malam 10 Zulhijjah itu, secara berperingkat jemaah akan dibawa pergi ke kemah di Mina. Ya, sebagaimana yang saya katakan, sama juga jemaah dari Muzdalifah akan sampai di kemah Mina secara berperingkat. Mungkin akan ada yang sampai awal pukul 12 pagi, 1 pagi, 2 pagi, 3, begitulah seterusnya. Jemaah yang sampai awal, ya, masuklah ke dalam kemah yang telah disediakan dan berehatlah dahulu. Ya, berehat, kalau perlu mandi, ya. Jika sekiranya waktu subuh dah masuk, sembahyanglah subuh di kemah yang telah disediakan untuk jemaah di Mina. Perlu saya ingatkan bahawa Mina ini adalah antara tempat yang mencabar, ya, yang mana antara cabarannya ialah suasana keadaan kemahnya yang sempit, yang padat, tandas yang terhad, ya, makanannya mungkin tidak menepati selera kita. Jadi cabaran-cabaran ini jemaah perlu bersedia agar dapat hadapi dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Baik, jemaah yang tiba di kemah Mina rehat dan bertenang, ya, kerana amalan pada 10 Zulhijjah bagi jemaah haji iaitu akan melakukan lontaran Jamrah Kubra pada 10 Zulhijjah yang merupakan wajib haji. Saya ulang sekali lagi, amalan yang akan dilakukan di Mina seterusnya ialah melontar Jamrah Kubra pada 10 Zulhijjah. Baik, jemaah yang telah berada di Mina, biasanya pihak tabung haji akan memaklumkan jadual pergerakan untuk pergi melontar Jamrah Kubra pada 10 Zulhijjah. Dan begitulah hari 11, 12 dan 13 telah pun diaturkan jadual melontar pada 10 Zulhijjah, 11 dan 12, 13. Baik, jemaah seharusnya mengikut ketetapan masa yang telah ditetapkan untuk memudahkan pergerakan jemaah. Jadi sebab itu sebaiknya jemaah melihat jadual yang diberikan, dan kebiasaannya, ya, walaupun mungkin akan ada perubahan masa untuk pergi melontar, kebiasaannya jemaah akan diberikan waktu melontar bermula petang 10 Zulhijjah sehinggalah ke malam. Jadi bermula petang sehinggalah ke malam. Namun begitu, tuan-tuan kena sentiasa sedia untuk mendengar info dari masa ke semasa tentang jadual pergerakan melontar semasa di Mina. Baik, apabila tiba masa yang telah ditetapkan, mungkin bermula petang, ya, dan pergerakan juga akan secara berkumpulan, mungkin 100 orang, kemudian selepas tu 100 orang lagi, begitulah seterusnya sampailah semua jemaah di maktab tersebut selesai pergi melontar. Memandangkan ini adalah merupakan lontaran Jamrah Kubra pada 10 Zulhijjah, maka jemaah masih lagi berada dalam pakaian ihram. Ketika melontar juga jemaah kekal berada di dalam pakaian ihram, ya, dan berkumpul di tempat yang telah dimaklumkan, bersedia membawa batu untuk lontaran. Bawalah sedikit, ini tip daripada saya, bawalah sedikit mungkin air, minuman, kudap-kudapan untuk alas perut, kerana jemaah akan bergerak dari kemah Mina pergi ke tempat melontar, anggarannya lebih kurang 3.5 km pergi dan 3.5 km balik, lebih kurang 7 km keseluruhannya. Dan mungkin tidak mustahil boleh jadi lebih lagi dari itu pada waktu-waktu puncak
ataupun ketika orang yang terlalu sesak dan ramai. Jadi sudah pasti memerlukan tenaga fizikal yang kuatlah untuk kita berjalan. Ya. Baik, kemudian jemaah pun akan bergerak secara berkumpulan, berjalan sehinggalah sampai ke tempat melontar jamrah. Perlu saya ingatkan sekali lagi, jamrah kita ada 3, jamrah sughra. Kita akan lalu jumpa sughra dulu. Kemudian kita akan lalu yang kedua, jamrah wusta. Dan kita akan lalu yang ketiga, jamrah kubra. Untuk lontaran hari 10 Zulhijjah, hanya melontar jamrah kubra sahaja, iaitu yang ketiga. Jadi kita sampai di tempat melontar, kita akan jumpa jamrah sughra. Jangan lontar. Jalan lagi, kita jumpa jamrah wusta. Jangan lontar. Jalan lagi, kita akan jumpa jamrah kubra. Barulah kita melontar. Lontaran sebanyak 7 biji anak batu. Ya. Tempat melontar itu luas tuan-tuan, ya. Dia ada 2 side, belah kiri boleh, belah kanan boleh, bucu depan boleh, bucu belakang boleh. Jadi sekiranya tuan-tuan nampak belah sini padat, boleh pergi melontar belah kiri. Kalau nampak sini pun padat, boleh melontar di belah bucu. Jadi ruang itu luas. Boleh melontar di mana-mana. Insya-Allah. Sekiranya tuan-tuan jemaah mengikut jadual waktu lontaran yang ditetapkan oleh tabung haji petang sampai ke malam, tuan-tuan boleh berada melontar betul-betul dekat dengan kawah untuk melontar itu. Jadi tidak perlu risau sama ada lontaran tu jauh masuk ke tidak, kerana tuan-tuan boleh melontar betul-betul di hadapan kawah tersebut. Baik. Kemudian apabila tuan-tuan telah pun melontar sebanyak 7 biji anak batu, ya, maka tuan-tuan pun sudah selesai wajib haji pada 10 Zulhijjah, itu melontar jamrah kubra. Selesai sahaja tuan-tuan dah selesai melontar jamrah kubra, tuan-tuan pun boleh bergunting, ya. Atau bagi lelaki afdalnya bercukur. Okey, yang nak bergunting boleh bergunting, yang nak bercukur boleh bercukur, ya. Apabila telah pun bergunting atau bercukur selepas melontar jamrah kubra itu, maka jemaah ini sudah dikira sebagai bertahallul awal. Ya, saya ulang sekali lagi. Setelah selesai melontar jamrah kubra pada 10 Zulhijjah, kemudian jemaah akan bergunting atau bercukur. Bergunting atau bercukur ini adalah merupakan salah satu rukun haji. Adapun melontar jamrah kubra pada 10 Zulhijjah itu ialah wajib haji. Jadi apabila jemaah telah pun bergunting selepas melontar jamrah kubra pada 10 Zulhijjah, maka jemaah pun telah bertahallul awal. Apa maksud tahallul awal? Jemaah telah pun bebas 10 larangan ihram kecuali 3, iaitu yang berkaitan dengan berkahwin, yang kedua mukadimah jima', yang ketiga jima'. 3 benda ni sahaja yang tidak boleh dilakukan lagi. Maka jemaah pun akan pulang dan balik ke kemah Mina semula, jalan kaki ke kemah Mina, dan bolehlah bertukar baju, memakai pakaian biasa, ya, kecuali 3 sahaja yang tidak boleh yang saya sebutkan tadi. Dan tunggulah seterusnya untuk lontaran hari 11, 12 dan 13 Zulhijjah yang saya akan terangkan pada video yang akan datang. InsyaAllah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.